Cosecant ni apa? Cosecant ni kalau awak dapat cosecant ada dapat 1 per cotangent kuasa 2 boleh jadi cosecant ataupun biasa awak kecil cosecant sama dengan 1 per sin kuasa 2 pun boleh juga. Okay. So kalau kita tengok ni kita start sini lah. 1 tambah 1 tambah cos theta 1 tolak cos theta. Okay, bila kita nak gabung bawah mesti match. Bila tak match, yang ni akan darab dengan yang bawah ni. So dia akan jadi saya nak buat saya buat panjang. So dia akan jadi 1 tolak cos theta per dengan bawah ni pun kita dah darab. 1 tolak cos theta 1 tambah cos theta. Tambah dengan sini, atas ni akan ada, nampak ni, atas ni akan ada, kita dah darab dengan ni. 1 tambah cos theta, per dengan 1 tolak cos theta, 1 tambah cos theta. Kalau dah nampak, boleh direct gabung lah. So, dia akan jadi sama dengan, 1, kalau awak tengok ni, bila nak gabung, negatif dengan positif ni akan hilang. Yang tinggal hanyalah 2. Saya susun. Saya rajin sikit. Cos theta tambah 1 tambah cos theta. Per dengan, kalau awak kembang ni, kan nampak tak? Ni dengan ni sama kan? A kuasa 2. Ni sama. Belakang pun sama. So, kita tahu kalau A tolak B, A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ni algebra, kena master lah. So, bila mesh ni dia akan ada 1 kuasa 2 tolak cos kuasa 2 theta. So, negatif cos dengan positif cos dah hilang. 1 tambah 1 dah jadi 2. So, dia akan jadi, sama dengan 2 per 1 tolak cos kuasa 2 theta. Di mana kita tahu cos ni, 1 tolak cos. 1 tolak cos sama dengan sin kuasa 2 theta. So, 2 per sin kuasa 2 theta. Sama dengan 2. 1 per sin kuasa 2 theta sama dengan cosecant kan? Sama dengan 2 cosecant kuasa 2 theta. Ni jawapan dia. Kita baru buktikan. Sekarang nak cari nilai. Dia kata apa cosecant kuasa 2 theta jika cos theta sama dengan 0.6. Kalau awak tengok ni, kalau kita ganti je cos ni, automatik boleh cari nilai dia lah. Tengok ni. 2 cosecant kuasa 2 theta sama dengan 1 per 1 tambah cos theta adalah 0.6. Tambah dengan 1 tolak 0.6. Dapat apa? Gunalah kalkulator tu. Kalau tengok 1 per 1.6. Tambah dengan 1 per 1 tolak 0.6, 0.4. So, kita dapat 3.125. So, ni 2 cosecant betul. 3.125. Ni adalah 2 cosecant kuasa 2 theta. So, kalau kita nak cosecant je, so kena bagi 2 lah. 3.125 bahagi 2. Kita akan dapat 1.5625. Ambil 4 angka berertilah 1.563. 1.563. Nak letak balik 5625 pun boleh. Sekati awak lah. Yang penting match tak? Yang dia nak tadi adalah cosecant. Kita dah jumpa cosecant. So, inilah jawapan dia.